Assalamualaikum, saya Raja Sari bin Raja Rohan. Umur saya 68 tahun. Saya mengalami masalah thyroid sudah 4 tahun. Hanya saya rasa letih sangat. Saya rasa mungkin badan penat saja. Berat badan saya selalu turun naik mendadak. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Badan saya cepat letih dan lesu sepanjang hari. Berpeluh macam biasa walaupun tak panas sangat. Jantung saya kadang-kadang berdebar laju. Tangan ini selalu menggigil. Emosi saya tak stabil. Kadang-kadang mudah marah, kadang-kadang mudah rasa cemas. Keluarga dan kawan-kawan juga nampak perubahan saya. Ada yang tegur, muka saya nampak cukup. Ada yang cakap, saya nampak lesu. Saya mula rasa hidup saya tak normal. Doktor sahkan saya ada masalah thyroid. Saya akhirnya membuat pemeriksaan di hospital. Bila doktor sahkan saya ada masalah thyroid, saya terus rasa gelisah. Saya akhirnya buat pemeriksaan penuh. Doktor bagi ubat untuk kawal keadaan. Saya selalu ulang-alik check up selalu. Bacaan thyroid tak stabil. Kadang naik, kadang-kadang turun. Doktor cakap ada risiko masalah jantung dan perlu pembedahan jika makin teruk. Saya mula fikir sampai bila saya nak bergantung dengan ubat hospital. Dia kena cari pihak lain. Saya jumpa kapsul sarang semut ni. Kawan saya memperkenalkan kapsul ini. Katanya dah ramai sembuh thyroid dan nampak kesan betul yang pertama. Saya mula ambil 2 kapsul pagi dan 1 kapsul malam setiap hari. Dalam masa yang sama, saya jaga pemakanan, saya minum air secukupnya. Badan saya tak lagi rasa letih. Dulu balik kerja terus lesu, sekarang lebih bertenaga. Masuk bulan kedua, pergi follow up seperti biasa. Bacaan thyroid saya mula stabil. Doktor sendiri nampak perubahan. Berat badan tak turun naik macam dulu. Saya lebih sihat, tangan dah tak menggigil, saya pun dah stabil. Saya sendiri rasa lebih yakin. Kawan pun nampak perubahan saya. Saya nampak lebih segar dan ceria. Kalau tuan-tuan ada masalah thyroid macam saya, jangan biarkan ia berterusan. Saya sorkan tuan-tuan kena kapsul sarang semut ini. Saya masih teruskan follow up dengan doktor. Produk ni banyak bantu saya, lebih sihat dan bertenaga. Kita berusaha, Allah yang menyembuh. Jangan tunggu sampai makin teruk. Saya dah kembali sihat. Anda juga pun boleh sihat. Jangan tunggu lagi, tekan link WhatsApp segera.